Hai, Assalamualaikum dan pagi. Okey, baik, dalam video ni saya nak share dengan anda, ini antara koleksi Murabi Ummah daripada Tuan Guru Ni Aziz. Ni dia bersama dengan Cik Bigol lah. So kalau kita tengok kat sini, ni koleksi emas yang saya ada. So kalau kita tengok kat sini, so kalau untuk koleksi yang ni, depan ni ada quotes Tuan Guru dan belakang ni kita ada gold certificate yang menunjukkan berapa berat, lebar, panjang, ketebalan dan juga yang paling penting ada sertifikat. Ini menunjukkan emas ni dia tulen dan juga dia betul-betul ori lah. Cantik kan? So dengan pembelian yang ini akan dapat ni. So kalau macam untuk dua koleksi ni, dia memang ada version 0.5 gram sahaja. Yang ni dia ada dua pilihan, sama ada 1 gram ataupun 0.5. So kita belanja yang ni pula. Ni dia ada quotes. Cantik. Sekejap kita bagi jelaskan sikit untuk tulisan tu apa. Cantik apa quotes dia. So belakang ni macam biasa dia punya gold certificate. Yang ni paling special. So kalau anda beli koleksi ini bersama KB Gold, yang ni dia ada dua version lah, 0.5 kan, 1 gram. Yang ni dia bukan quotes, yang ni lebih kepada apa jawatan yang pernah Tuan Guru ada lah. Ini belakang ni kita ada gold certificate. Ni untuk 1 gram . So kalau tengok kotak ni sangat eksklusif. So kalau tengok kotak ni, so nanti kalau contoh kalau nak simpan, ni memang lagi proper lah. So sekejap saya cuba buka sekejap, tangan ni sebelah aja. Ni cantik kan. So inilah rupa dia untuk kotak eksklusif kita. So nanti kita boleh letak benda ni dekat dalam ni. So kalau macam jadi hayat, orang akan nampak macam eksklusif lah, bestnya. Nampak. So bila kita simpan tu, boleh simpan dalam ni lah. Cantik kan. So ini version yang pertama. Saya nak belanja anda version yang kedua. Kita pergi sebelah. Okey, so kalau kita tengok kat sini, ni version klasik daripada KB Gold. So yang ni kalau kita tengok, kita ada 1 gram. So ni 1 gram punya lah, 1 gram. So ni detail dia. Cantik kan. Ini pula untuk setengah dinar. Setengah dinar dia macam ni. So kalau kita tengok belakang ni, kalau setengah dinar bersama dengan 2.125 gram. So ni version dia. Ni version yang klasiknya lah. And then kita ada 1 dinar. So kalau 1 dinar bersamaan dengan 4.25. So itu lah yang saya nak share anda untuk koleksi, antara koleksi emas saya lah. So kalau anda nak daftar akaun emas KB Gold, dekat bawah ada link untuk pendaftaran. Anda boleh terdaftar. Nanti dah daftar, terus WhatsApp saya untuk dapatkan consultation bagaimana untuk menjadi gold saver KB Gold. Kita akan guide step by step. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.